Hai, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak buat nasi goreng. Dan ini bahan-bahannya. Telur, sosis, fish stick, saya campur. Dan perancas sambal tumis. Okey, ni kita pecahkan telur dulu. Dah pecahkan telur. Lepas ni nak goreng pula. Kita bukakan api. Tuang minyak sikit untuk goreng. Masukkan telur. Aku nak buat telur hancur ni. Kita kacau telur tu. Bagi hancur telur tu. Kacau lagi. Kita tutup api, lepas tu kita alirkan telur tu dalam mangkuk yang tadi. Kita pecahkan telur tadi tu. Korang nak tahu tak sosis, fish stick. Kakak aku dah siap potong dah pagi-pagi sebelum dia pergi kerja. Supaya senang untuk aku. Tak payah susah-susah nak potong, nak apa semua kan. Okey, ni kita goreng pula sosis yang fish stick tu. Ni dah alir atas sini pula. Kita nak goreng nasi pula. Okey, kita masukkan perancas sambal tumis tadi. Lepas itu kita kacau sampai sebati. Kacau sampai semua nasi kena sambal tu. Lepas dah kacau, dah okey, semua dah kena sambal apa semua. Sekarang ni nak masukkan saya campur pula. Kacau lagi. Lepas dah campur saya campur tu. Kita masukkan sosis yang fish stick pula. Dah masukkan tu. Okey, kita kacau dia sikit. Lepas tu kita campurkan telur goreng, telur hancur. Okey, kita kacau. Okey korang. Dah siap. Selamat mencuba.